Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, pagi ni dan cikgu akan tunjukkanlah, cikgu akan ulang balik apa yang cikgu dah bentangkan sebelum ni di kem baru-baru ni. Jadi mana yang tak sempat sama-sama dengan cikgu, cikgu akan ulang baliklah, terutama sekali kelas sains. Jadi untuk soalan yang pertama, kita lihat handout yang cikgu dah bagi tu. Okey, sila lihat soalan yang cikgu nak bincangkan adalah soalan berkaitan nombor 2 dulu. Okey. So, hitung nilai V dan nilai W yang memuaskan persamaan linear serentak berikut. Baik, untuk soalan ni, walaupun kita dah mahir menggunakan kaedah metrik, iaitu metrik songsang. Jadi awak kena faham soalan. Kalau soalan tu minta menggunakan kaedah ataupun selain daripada kaedah metrik, jadi kita kena selesaikan dengan formula ataupun jalan kerja persamaan linear. Ada dua lah. Satu iaitu penghapusan, kaedah penghapusan, dan yang kedua kaedah penggantian. So di sini cikgu nak tunjukkan kaedah penghapusan. So untuk kaedah penghapusan ni, awak kena kenal pasti unknown ataupun huruf apa yang awak nak buang dalam ni. So cikgu perhatikan ada dua lah, satu V dan juga W. Kalau cikgu nak buang V, maka atas dan bawah baris pertama dengan baris yang kedua ni nilainya mesti sama. So kalau kamu tengok V di atas ni 1, V di bawah ni adalah 2. So kamu kena pastikan perkali kepada V ni mesti sama. Begitu juga kalau kita nak buang W. Kalau kita nak buang W ni kena pastikan perkali bagi W ni mesti sama. So kalau kamu tengok atasnya 2, bawah ni adalah 1. So apa yang perlu cikgu lakukan untuk pelajar yang ambil matematik tambahan, dia akan fahamlah cara nak buat ni. Tapi yang tak ambil advance ataupun matematik tambahan, berarti awak kena ikut cara dan kaedah cikgu ni, cara yang panjang sedikitlah. Senang sahaja, iaitu kita kena nyatakan yang pertama ni baris pertama, yang kedua ni adalah baris yang kedua. So konsepnya, kalau kita nak buang V ni, so kaedahnya ikut cara cikgu ni, baris pertama darabkan dengan perkali baris kedua, dan baris kedua darabkan dengan perkali baris pertama. Maksudnya, baris pertama ni, cikgu nak buang V ni, cikgu kena darabkan dengan perkali baris kedua iaitu 2. Manakala baris kedua ni, cikgu nak buang V ni, cikgu kena darabkan dengan perkali bagi baris yang pertama. So, kita lihat kaedah yang cikgu buat dalam kerjanya. Okey, kita ada V tambah 2W dan 2V tolak W sama dengan 8 lah. Jadi persamaan pertama ni cikgu kena darab perkali bagi baris yang kedua ni iaitu 2 lah. Sebab tu cikgu nyatakan di sini cikgu darab dengan 2. So bagi baris yang kedua ni cikgu akan darab dengan nilainya 1 di sini, tapi cikgu tak tunjuk lah. So apa kesudahan dia? Sekiranya cikgu darab dengan 2, so nilai itu akan jadi 2V tambah dengan 4W sama dengan 18. So kita darab dengan 2. So yang bawah ni tadi darab dengan 1, dia akan dapat persamaan yang sama. So 2V tolak W sama dengan 8. So awak gariskan dan kita kena tentukan kenapa cikgu pakai simbol tolak di sini. Sebab kita nak buang V. Bila kita nak buang V ni 2 tolak dengan 2, maka hapuslah V tadi. Okey. So yang tinggal hanyalah tambah 4 tolak negatif 1. So awak masukkan dalam kalkulator kalau tak boleh congak. Okey, ramai pelajar dia cuba congak, dia akan dapat nilai salah. So nak selamat awak ganti masuk kalkulator lah. Biar lambat asal selamat. So tambah 4 tolak negatif 1, maka jawapan yang kamu dapat 5W, dan 18 tolak dengan 8, awak akan dapat 10. So kalau kamu perhatikan 5W ni, dia ada hasil darab lah antara 5 dengan W. So bila darab pindah ke sebelah kanan, maka dia akan jadi bahagi. So 10 bahagikan dengan 5. So 10 bagi 5 berapa anak-anak? 2. So nilai W sama dengan 2 ini kita dah dapat, dan kita akan gantikan mana-mana persamaan di sinilah. Sama ada persamaan pertama pun boleh ganti, persamaan kedua pun boleh ganti. So nilai dan jawapan dia tetap sama. Okey, let's say lah cikgu ambil persamaan yang pertama, yang kedua. 2V tolak dengan W sama dengan 8.
dan nilai W sama dengan 2 ni kena ganti duduk dalam tempat dia lah, sebab W itu nilainya 2. So bila cikgu ganti, okey, dia akan dapat 2V tolak dengan 2 sama dengan 8. So kita nak V sahaja, kita kena alihkan negatif 2 ni ke sebelah kanan. So daripada operasi tolak akan jadi operasi tambah, maka dia akan dapat 2V sama dengan 10. So seterusnya, macam biasa, sini darab, pindahkan jadi bahagi. So V akan dapat 10 bahagi dengan 2 dan V sama dengan 5. So kesimpulannya di sini, kaedah penghapusan merupakan salah satu kaedah yang pada cikgu, cikgu lebih suka dan gemar menggunakan kaedah ni lah. Okay. Jadi anak-anak semua, cikgu ada 2 lagi soalan. Cikgu nak minta kamu cuba dulu sebelum kita pergi ke soalan lain. Okey, nanti dah dapat, kita akan semak di dalam kelas. Okey. So cikgu harap untuk soalan yang kedua ni di sini dulu. Ni soalan dia. Cikgu harap kamu boleh salin. Okey. So kalau kamu tengok sini, cikgu kalau tengok soalan yang pertama untuk uji diri ni, cikgu akan pastikan S ni sama dengan 5. So guna konsep yang sama juga, baris pertama darabkan dengan perkali baris yang kedua. So nanti awak akan dapatlah sama X ni. Okey, cuba dululah. Okey. Kemudian untuk soalan yang kedua ni, kalau kamu perhatikan 3W ni dia dah tertolak ke sebelah kanan ni. Maksudnya awak kena bawa dulu ke sebelah kiri supaya duduk sama macam 4K tambah W. So dah susun, barulah awak ambil baris pertama darabkan dengan perkali baris yang kedua. Baris yang kedua darabkan dengan perkali baris yang pertama. So means that baris pertama ni darabkan dengan 4, baris kedua ni darabkan dengan 2. So boleh cuba dulu dan kita akan simak jawapan di dalam kelas nanti. Okey, selamat mencuba. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih.